Assalamualaikum guys. Halamak. Okey, hari ni video kali ni video hari ini kita tunjuk pokok-pokok kita yang kita tanam dekat pejabat ni guys. Tepi berenda, bukan berenda, tingkap rasanya. Ruang pejabat di belakang guys. Belakang bangunan guys. Okey, ini adalah pokok pudina yang kita beli dengan pasu-pasu dia sekali. Beli percuma pasu. Okey guys. Yang ni kita dah cut. Lepas tu kita tinggal 2-3 hari. Dia dah naik yang baru guys. Okey. Yang kita dah cut tu, kita transfer dekat sini guys. Kita tanam baru. Di mana yang hidup. Semuanya hidup guys. Air masih cantik guys. Sebab dia kecil lagi guys. Lama dia masih kecil. So air tu dia tak minum banyak sangat lah guys. Okey, semua okey guys. Ini semua okey, kita akan tunjuk yang kita tanam hari itulah. Okey, ini adalah kangkung guys. Kangkung kita ni guys. Ini tanah full full kokopit. Nampak dia macam tak berapa nak hidup kan guys. Nak besar pun payah guys, sebab nutrisi dia tak banyak guys. Okey guys. Okey, yang ini pokok ni campuran kokopit dan peat moss. Besar juga guys. Tengok dalam, dah hampir habis. Dan akar dia dah keluar guys. Cantik akar dia, warna putih guys. Okey, 3 hari sebelum saya tinggalkan dorang ni, saya letak full air. Memang habis, 3 hari sudah habis guys. Sebabnya pembesaran diorang ni, bila pokok tu dah nak besar, dia makan air banyak sikit guys. Okey, yang ini sama juga guys. Yang ni peat moss 100% guys. Habis air. Ni licin terus guys air dia. Ni lagi, kalau tengok dari tepi nampak, ini lagi tinggi guys. Dan lagi banyak guys. Ini kalau tengok batang dia, ini lagi tirus. Ini besar sikit guys. Okey guys, yang ini guys, ni ada 3 saja guys. Air dia dah habis guys. Ini saya buat memang direct guys. Mana? Ni. Ini saya buat direct guys. Tak ada apa ni? Kain di bawah guys. Buka terus penutup guys. Okey guys. Saya test guys. Lama. Okey, yang ini pudina guys. Dah besar guys. Ini pudina Cameron guys. Orang kata pudina Cameron ni kalau kita beli dekat nursery tu, kita bawa balik, dia akan mati guys. Cara dia untuk hidupkan, untuk jaga supaya dia tak mati, kamu kena balik rumah tu, pudina ni taraf terus guys. Dia punya batang yang dah gelap tu, taraf terus guys. Lepas tu cucuk dan dipasu baru guys. Supaya dia mati sebab dia terlalu rapat guys. Bila terlalu rapat, cahaya tu dia tak masuk yang rapat-rapat tu guys. Lama macam tu lah guys. Yang ini baru punya. Okey, yang ini kita tanam 11 hari bulan 6 guys. Bayam merah guys. Lama naik jugalah guys. Alhamdulillah guys. Ini isteri saya tanam guys. Saya tanam tak jadi-jadi guys. Lama. Okey guys, saya tanam kangkung saja guys. Semua jadi kangkung saja. Orang kata kangkung ni untuk level 1 sahaja. Level 1 untuk budak-budak baru belajar tanam pokok.
Okey guys, itu saja guys untuk perkembangan sekarang guys. Saya rasa yang ni dah umur dia 2 minggu guys. Okey, 2 minggu, dalam lagi 10 hari kita dah boleh makan guys. Lama. Okey, itu saja guys untuk hari ini punya video guys. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat menonton. Sesap.